So zaman telah berubah, maka makanan juga berubah. Dia akan membentuk tingkah laku manusia. Sebab you are what you eat. Kita akan bergantung kepada apa yang kita makan ini. Sama juga tuan-tuan kalau kita lihat cheese yang saya sebutkan tadi. Kita beranggapan bahawa cheese ini dia hanya sebagai susu semata-mata. Tapi nak buat cheese ini ada bahan dalamnya yang disebut sebagai rennet, enzim, culture. Yang enzim dan juga culture ini, kalau rennet biasanya ambil daripada enzim daripada perut anak babi yang cukup banyak, tuan-tuan. Tapi kita yang duk buat cheese ini ialah susu, ustaz. Tidak sebenarnya. Sebab itulah saya ambil contoh, kalau kata dia buat roti canai cheese, orang Islam yang buat, tu imam contohnya yang buat roti canai cheese ini. Mohon saja halal dengan JAKIM. Tak ada saja halal untuk cheese, kami akan tolak, tuan-tuan. Walaupun yang buat itulah tu imam sekalipun. Tapi yang buat, yang gerai yang lain, kedai yang lain itu, yang buat orang bukan Islam, yang buat. Tapi dia boleh memberikan status saja halal kepada cheese ini, JAKIM kan terima yang dibuat oleh orang bukan Islam ini. Sebab cheese ini sangat kritikal bahan-bahan ramuannya. Sebab dia memberikan status halal juga haram. Kita lihat biasa saja. Yang inilah yang perlunya kepada ilmu, mengapa juga JAKIM kita beri benar menentukan sesuatu